Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya just nak share cara mudah untuk membuat pemindahan segera ataupun instant transfer dari Agrobank ke bank lain menggunakan Agronet Agrobank. Tapi sebelum kita ke bahagian tutorial, seperti biasa, subscribe dulu channel ni dan jangan lupa untuk tekan ikon loceng bagi mengelakkan anda terlepas video-video yang menarik daripada channel ini. Okey, untuk membuat transfer daripada Agrobank ke bank lain, anda perlu log masuk dulu akaun Agronet anda dan ini adalah paparan utama dalam portal Agronet. So, untuk membuat pemindahan, anda perlu klik dekat bahagian Fund Transfer. Lepas tu dekat sini anda perlu klik dekat bahagian New Fund Transfer. Untuk bahagian transfer type ni ada Do It Now, iaitu pindahan segera, on account transfer, yang ni sekiranya anda mempunyai dua akaun Agrobank dan anda nak membuat pemindahan di antara bank-bank tersebut. Kita ada juga third party account, yang ni adalah pemindahan daripada akaun Agrobank anda ke Agrobank orang lain. Contohnya Agrobank kawan anda, kakak anda ataupun Agrobank mak anda. Okey. Dan last kali kita ada other bank transfer IBG. Okey, ini adalah pemindahan daripada Agrobank ke bank lain macam CIMB, Maybank, Public Bank. Tapi kaedah ni adalah lambat. Okey, biasanya dia take time sikit. Jadi kepada anda yang nak membuat instant transfer ataupun pemindahan segera, anda perlu menggunakan Do It Now. So, anda klik dekat bahagian Do It Now. Lepas tu dekat bahagian amount ni, anda perlu masukkan jumlah wang yang anda nak transfer. Di bahagian Do It Now ID types ni pula, anda pilih account number ya. Itu kalau anda nak membuat pemindahan menggunakan nombor account. Lepas tu anda perlu pilih bank penerima dan anda perlu masukkan nombor account penerima dekat sini. Seterusnya dekat bahagian payment types ni pula anda pilih fund transfer. Untuk yang ni anda boleh klik dekat bahagian no, tapi kalau anda nak anda boleh klik yes dan proceed lah. Masukkan maklumat yang diminta. Okey, macam saya tak nak. So saya klik no. Okay, dekat bahagian beneficiary types dan ID ni anda boleh abaikan sahaja. Okey. Dan di bahagian rujukan ni, anda bebas untuk type apa-apa sahaja. Lepas tu, di bahagian payment method ni pula, anda pilih Pay Now. Okey, kalau anda pilih Pay Later, dia lambat. Okey, sebab nak transfer segera, anda perlu pilih Pay Now. Lepas dah siap semuanya, anda klik pada kotak declaration yang ni dan anda tekan Next. Nanti dia akan keluar bahagian confirmation. So, anda perlu semak semua butiran yang dipaparkan. Pastikan maklumat betul dan tepat. Kalau tak, transaksi anda tidak berjaya ataupun transaksi anda dimasukkan ke akaun penerima orang lain. Lepas dah siap semak, anda perlu klik pada kotak request TAC. So, nombor TAC akan dihantar ke SMS anda dan masukkan nombor TAC tersebut dekat sini. Dan bila dah okey, anda tekan confirm. So, pastikan status dia akan keluar macam ni. Your new Do It Now is successful. Maksudnya transaksi anda dah pun berjaya. Dan sekiranya anda nak print ataupun nak cetak resit transaksi anda boleh klik dekat bahagian print. Okey, so itu sahaja perkongsian saya kali ini. Semoga video ni dapat membantu anda untuk membuat pemindahan daripada Agrobank ke bank lain menggunakan Agronet anda. So, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video.